Kenapa kita takut nak mulakan tabungan emas? Kita bimbang dan risau nak mulakan tabungan emas kerana kita takut emas yang kita miliki sukar untuk kita cairkan kepada duit tunai, nak dapatkan duit segera. Jadi, sebelum kita mulakan tabungan emas, pastikan kita memiliki sekurang-kurangnya 3 bulan backup gaji ataupun backup pendapatan kita dalam bentuk duit tunai. Boleh simpan dalam bank, boleh simpan dalam tabung haji ataupun boleh simpan dalam ASB. Kerana itu adalah simpanan jangka masa pendek dalam bentuk duit tunai yang kita boleh jadikan dana kecemasan untuk kita dapatkan wang tunai segera. Sebab emas ni adalah untuk simpanan jangka masa panjang 2-3 tahun dan ke atas. Tak sesuai untuk kita buat tabungan emas bagi jangka masa pendek 2 tahun dan ke bawah. Kalau kita beli emas hari ini, jual minggu depan, beli emas hari ini, jual bulan depan, confirm kita akan rugi. Kerana nak jual emas ada spread. Jom kita sama-sama mulakan tabungan emas dengan ilmu supaya kita tidak rugi. Boleh follow Hafizul untuk dapatkan tips simpanan emas yang berkesan. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Hafizul nak bantu semua orang supaya boleh memiliki 1 kilogram emas pertama dalam hidup kita. Hafizul bimbing sebaiknya.